BN kata ada gelombang biru. BH pula kata kestabilan kena pertahankan. Perikatan Nasional kata rakyat nak ubah. Bersama Menyepati pula kata politik baru. Semua ada cerita masing-masing. Semua ada poster. Semua ada calon masing-masing yang turun ke pasar, salam makcik-makcik, pegang bayi, masuk warung, sebelum ambil kacau teh tarik sikit dekat-dekat warung tu. Lengkap semuanya. Tapi aku nak tanya satu benda saja. Boleh. Hari mengundi nanti, penyokong bangun ke? Ataupun tak bangun? Sebab kadang-kadang dalam politik ni, orang yang paling garang komen, dialah yang paling lihat nak bangun dan keluar mengundi pada waktu pagi. Betul tak? Itu yang selalu berlaku untuk budak-budak muda. Dekat Facebook, bukan main lagi. Dekat TikTok, bukan garang lagi. Dalam WhatsApp, grup keluarga dan sebagainya, dia boleh gaduh dengan pihak keluarga, makcik sendiri, makcik sendiri, pakcik sendiri, hari mengundi, tidur. Pam, alarm bunyi pukul 8. Dia matikan. Pam, pukul 9. Bunyi lagi. Dia matikan. Bangun lagi sekali pukul 11. Tengok luar panas, malas. Alah, ramai dah dekat luar. Buat apa nak keluar mengundi? Sambung tidur lagi best lah. Malam, dia pergi bilik gerakan. Dia tanya keputusan. Bila tengok keputusan, dia pula yang paling emosi. Weh, macam mana boleh kalah ni, babe? Bosku, kau pun tak pergi mengundi, kau ingat peti undi tu boleh baca komen Facebook kau? Ataupun boleh baca niat kau? Jadi di PRN Johor kali ini, bukan sekadar siapa yang paling kuat. Bukan siapa yang paling viral. Bukan siapa yang paling banyak bendera. Tapi siapa yang betul-betul boleh kejutkan penyokong-penyokong mereka untuk keluar mengundi pada 11 Julai nanti. Kena ingat, like di media sosial bukanlah undi. Share di media sosial bukanlah undi. View yang tinggi bukanlah undi. Yang kita kira tetap orang yang bangun mandi pagi-pagi itu pergi pusat mandi, pergi pusat mengundi, celup jari dan pangkah parti yang mereka suka. Jadi kita sembang benda ni sikit dekat dalam PRN Johor ini. Betul ke ada gelombang? Atau sebenarnya ramai yang masih ke atas bantal? Okey, mula-mula kita pergi tengok Barisan Nasional. Barisan Nasional ni sekarang nampak yakin. Mereka cakap mereka ada gelombang biru. Dan kita kena jujur. Kalau sebut negeri Johor ni, BN memang ada sejarah yang panjang. Ini bukan parti yang baru belajar pasang kemah tau, Barisan Nasional ni. Bukan macam orang baru yang nak pergi gym. Beli protein besar, kasut baru, baju baru, tapi treadmill pun nak tekan on pun tak pandai. BN di Johor ni ada akar umbi dia. Dia ada jentera, ada orang lama, ada struktur sampai ke bawah. Dalam pilihan raya, benda macam ini yang paling penting. Sebab pilihan raya bukan setakat siapa punya poster yang paling cantik. Kalau poster cantik boleh menang, tuan-tuan dan puan-puan, lama dah grafik designer ni jadi menteri besar. Kita kena tahu pilihan raya ini kerja lapangan. Kerjanya apa? Telefon pengundi, semak siapa yang belum keluar, atau aturkan transport untuk pakcik-makcik yang perlukan bantuan. Ni dah pukul 3 petang ni. Tengok semula, kawasan mana ni? Third-out rendah. Itu semua kerja boring. Tapi kerja boring inilah yang menangkan pilihan raya. Dekat media sosial nampak tak glamour tau. Tapi dekat peti undi, kerja yang tadi tu benda yang paling besar. Jadi bila Barisan Nasional kata ada gelombang biru, kita tak boleh terus gelak. Kita tak boleh lecehkan benda tu. Memang ada asas. Tapi masalah dia dalam politik ni, bila terlalu yakin ada gelombang, penyokong sendiri pun akan jadi selesa. Ayatnya mungkin berbunyi, alah confirm menang lah, tak payah balik mengundi kot. Ramai dah keluar mengundi. Undi aku satu, tak penting lah. Itu yang biasa kadang-kadang kita dengar. Kan? Ayat macam inilah yang boleh buat gelombang jadi lopak. Gelombang politik ni bukan macam ombak dekat Desaru tu. Dia tak datang sendiri. Dia kena digerakkan kalau penyokong rasa selesa sangat.
Gelombang biru pun boleh jadi gelombang bantal. Itu bahayanya jika berasa selesa ada gelombang. Semua akan jadi linear. Jadi soalan dia, BM betul-betul ada gelombang besar ataupun cuma ada keyakinan besar? Sebab dua benda ni tak sama. Keyakinan boleh nampak dalam ucapan. Tetapi gelombang sebenar cuma nampak waktu malam kira undi tu. Sekarang kita tengok pH pula. pH ni bukan tak ada penyokong. Ada. Terutama kawasan-kawasan bandar. Kawasan campuran. Kawasan yang memang selama ini ada sokongan. Jadi, pH ni memang dah ada benda tu. Tak ambil urus negara, ya, berkenaan anti rasuah, ekonomi dan benda-benda macam tu. Tapi cumanya masalah Pakatan Harapan PH ni kali ini bukan semata-mata lawannya kuat. Masalah dia mood pengundi. Ada pengundi yang mungkin masih sokong PH, tapi dia tak cukup bersemangat untuk keluar mengundi. Dia bukan benci sangat sampai nak undi lawan pun. Tapi dia pun tak panas sangat nak turun pangkah ni. Itu dia. Dia macam suam-suam lah sikit. Dia macam tak panas lah badan nak pergi mengundi. Macam orang kita ajak pergi kenduri lah. Mat, jom Mat, kita pergi kenduri Mat. Apa dia jawab? Tengoklah dulu. Kalau orang jawab tengoklah dulu ni, kita semua tahu maksud dia. Maksud dia apa? Maksud dia 70% tak datang lah, bos. Dia tak datang. Jadi dalam politik ni pun sama. Bila pengundi kata, tengoklah dulu. Bahaya. Itu bahaya. Sebab hari mengundi nanti, macam-macam alasan keluar daripada mulut mereka. Hujan, alah panas lah. Baru balik kampung sehari je pun. Jauh pula tu. Kerja hari Sabtu. Malas lah nak beratur. Calon pun tak kenal. Jadi rasa semua sama. Rasa pilihan negeri ini tak penting. Piaraan ini tak penting. Rasa undi dia tak ubah apa-apa pun. Ini cabaran besar untuk Pakatan Harapan. Sebab pengundi PH ni kadang-kadang banyak fikir. Mereka ni banyak berfikir. Dia nak fikir manifesto, dia fikir calon, dia fikir isu nasional, prestasi kerajaan, harga barang, jalan depan rumah, apa lagi? Parking, longkang-longkang yang tersumbat sejak zaman MySpace dulu, yang lama dulu. Kadang-kadang terlalu banyak fikir sampai akhirnya tak keluar mengundi. Ini yang bahaya. Sebab dalam pilihan raya, orang yang kecewa tapi keluar mengundi lebih kuat daripada orang yang setuju tapi duduk dekat rumah. Politik ni tak kira niat. Politik kita kira undi. Kau boleh sokong dalam hati, tapi hati kau tak masuk peti undi. Sokong dalam hati boleh, tapi tak masuk peti undi. Yang masuk peti undi ialah kertas undi yang telah dipangkah. Jadi, Pakatan Harapan tak boleh ambil mudah. Bukan cukup sekadar orang kata, aku masih sokong. Soalan dia keluar tak? Sebab kalau penyokong sendiri tak keluar, lawan tak perlu tarik undi kita pun. Dia perlu apa? Dia perlu cuma pastikan penyokong dia keluar. Itu saja. Macam permainan bola sepak. Kalau tim kita tak turun padang, lawan tak perlu main cantik pun. Dia walk over, menang 3-0. Padahal bola pun belum sempat sepak. Jadi maknanya begitu. Sebab itu dalam pilihan raya ni, kita selalu cakap pasal pengundi atas pagar. Betul tak? Tapi pilihan Johor kali ni, aku rasa ada satu lagi kategori. Pengundi atas bantal. Pengundi atas pagar ni, dia masih fikir nak pilih siapa. Tapi kalau pengundi di atas bantal ni, lagi bahaya. Lagi tak keluar mengundi. Dia fikir, tidurlah. Kadang-kadang parti terlalu sibuk pujuk pengundi atas pagar sampai lupa nak kejutkan penyokong sendiri yang berada di atas bantal lagi tidur lena di pagi hari mengundi itu. Padahal dua-dua penting. Pengundi atas pagar boleh tentukan swing undi itu. Tetapi pengundi atas bantal boleh tentukan turn out. Dan turn out ini memang benda
besar dalam pilihan raya negeri. Sebab PRN bukan PRU. Kalau PRU, pilihan raya umum ni orang rasa besar. Ada isu Perdana Menteri, ada isu kerajaan pusat, ada mood nasional, ya. Tapi PRN ni, pilihan raya negeri ini, sesetengah orang rasa, alah, negeri je kot. Kan, nak balik sehari je. Lagi-lagi pengundi yang kerja kat luar Johor lah. Yang luar duduk dari Johor, dekat KL ke, ada yang kerja dekat Selangor, ada yang kerja dekat Singapura, eh? Jadi ada yang belajar kat tempat lain. Mood tu, nak balik mengundi tu perlukan usaha. Kena beli tiket bas, flight, kena ambil cuti, kena hadap jam, balik kampung, kena explain dekat family kenapa balik sehari saja, nanti family memekak, bising. Kalau semangat politik dia rendah, memang dia takkan balik, bos. Dan benda ini boleh jadi penentu, terutama kawasan menang kalah tak besar. Kadang-kadang satu bas pengundi pun boleh ubah cerita tau. Boleh ubah salah satu cerita tu. Satu taman, perumahan tak keluar pun boleh ubah keputusan. Satu kawasan flat turnout rendah pun boleh buat parti hilang kerusi itu. Jadi, jangan pandang ringan isu keluar mengundi. Dalam pilihan raya, malas itu ada harga. Dan harga dia kadang-kadang dibayar 5 tahun sekali. 5 tahun tu lama. Dalam 5 tahun, budak darjah 6 dah habis SPM nanti, barulah pilihan raya. Ya, kalau kucing pun sempat ada cucu. Tapi, kalau adun, yang menang dia duduk dekat situ. Sekarang kita masuk sikit pasal parti bersama. Episod lepas kita dah sembang panjang pasal parti bersama ni. Jadi kali ni kita tak payah ulang semualah. Tapi dalam pilihan raya negeri Johor ni, bersama tetap jadi faktor. Sebab parti kecil ni kadang-kadang tak perlu menang pun untuk kacau kira-kira. Cukup ambil sikit undi, keputusan boleh berubah. Dia macam pertandingan karaoke lah. Dia tak menang pun, tapi sebab dia nyanyi lagu yang sama, vibe dengan peserta lain, jadi undi juri pecah. Last-last yang menang orang yang ketiga. Suara dia biasa-biasa saja. Dalam pilihan Johor, kalau kawasan campuran, kawasan bandar yang PH perlukan undi bukan Melayu dan pengundi progresif, bersama boleh jadi faktor. Bukan sebab mereka confirm menang, tapi sebab mereka boleh tarik undi protes. Pengundi yang kecewa dengan Pakatan Harapan, pengundi yang tak suka Barisan Nasional, pengundi yang belum tahu nak PN ke tak, pengundi yang rasa aku nak ajar sikit parti lama ni. Masalah dia dalam pilihan raya, undi tidak mengajar. Kadang-kadang boleh ajar diri sendiri. Ya, kita niat nak bagi mesej. Tapi hasilnya, kerusi jatuh kepada pihak yang kita lagi tak suka. Dan lepas tu, malam keputusan baru semua orang akan buat status di tweet. Berbunyi pengajaran kepada semua parti. Ya, pengajaran memang ada. Tapi adun yang menang tadi akan dipilih. Tak boleh tukar dah. Sebab tu pengundi kena jelas. Kalau undi parti bersama ni, undi untuk apa? Undi untuk hantar mesej? Undi untuk bentuk kerajaan? Mustahil dengan 15 kursi. Untuk sembang imbang? Untuk protes? Atau sekadar sebab logo nampak comel? Bila logo kancil nampak comel lah. Ini bukan kita kata orang tak boleh undi parti kancil. Boleh. Demokrasi memang macam tu. Semua orang berhak pilih. Tapi pengundi kena faham kesan undi tu. Sebab undi bukan komen di Facebook. Bukan Facebook kita punya undi tu. Bukan. Kat Facebook boleh delete balik, bos. Undi kalau silap kena tunggu 5 tahun lagi. Jadi kalau nak protes, proteslah dengan faham. Faham kesan dia. Jangan
pangkah nanti ikut mood macam pilih lauk tengah hari waktu lunch tu. Nak pilih ayam, nak pilih goreng, ayam goreng ke, ayam belado ke. Esok boleh tukar ikan pula. Bukan. Ini berkenaan pilih wakil rakyat yang akan berkhidmat selama 5 tahun. Ya. Satu lagi benda menarik yang saya nak kongsi dalam PRN Johor ni. Kita akan nampak beza antara politik online dengan politik yang betul-betul politik. Hari ni semua orang boleh nampak kuat online. Video ramai, viewers ramai, banyak video, poster cantik, caption padu-padu, hashtag ganas, komennya penuh. Tapi pilihan raya bukan TikTok challenge. Like bukan undi. Share bukanlah pacar. Trending bukanlah peti undi. Kalau trending boleh menang pilihan raya, memang lain macam negara kita. Ya? Jadi bukan itu ukuran menang pilihan raya. Hari ni yang viral jual sambal pun boleh jadi esko. Jangan salah faham. Media sosial memang penting tatkala ini. Dia boleh bentuk persepsi. Dia boleh hidupkan isu, dia boleh buat orang bercakap, dia boleh masukkan naratif-naratif dalam kepala pengundi. Tapi akhirnya, orang kena keluar mengundi, itu yang menentukan. Satu video viral boleh dapat 500,000 viewers. Tapi kalau 500,000 tu semua tengok sambil baring dan tak mengundi, tak akan jadi apa-apa keputusan yang keluar nanti. Yang parti perlukan bukan sekadar viewers, parti perlukan voters, pengundi. Viewers tengok, voters menentukan. Ini beza besar. Sebab tu parti yang ada jentera kuat biasanya ada kelebihan. Saya sebutkan tadi kan, siapa yang kuat jenteranya. Dia tahu siapa pengundi dia tahu siapa yang belum keluar. Dia tahu kawasan mana yang turn out dia rendah. Dia tahu siapa yang dia kena call balik. Dia tahu siapa yang kena kejut. Ya. Politik lapangan ni nampak macam kerja lama. Tapi, sampai sekarang masih penting. Walaupun kita berada di zaman AI, walaupun kita berada di zaman TikTok, walaupun zaman orang boleh buat poster guna satu prompt, tetap juga hari mengundi yang penting. Manusia kena bangun, mandi, pakai selipar, pergi pusat mengundi, beratur, celup jari, pangkah, selesai. AI tak boleh pangkah untuk kita. ChatGPT pun tak boleh tolong undi. Paling-paling dia boleh tolong tulis caption. Yang kena keluar tetap kita ini. Orang Johor lah terutamanya. Jadi kalau turn out rendah, siapa yang untung? Bahasanya parti yang jentera dia paling tersusun, parti yang penyokong tega dia konsisten, parti yang boleh gerakkan orang keluar, parti yang tak bergantung sangat pada mood atas pagar. Kalau turn out rendah, pengundi tega jadi lebih bernilai. Sebabnya adalah kumpulan yang keluar mengundi jadi lebih kecil. Jadi siapa yang mampu pastikan base dia keluar, dia ada kelebihan. Ini sebabnya BN tak boleh yakin sangat. Barisan Nasional tak boleh yakin. Bukan semata-mata sebab ada gelombang, tapi sebab jentera. Ini juga sebab Pakatan Harapan tak boleh ambil mudah. PH mungkin ada sokongan, tapi kalau penyokong tak keluar, sokongan itu akan jadi 0, kosong. Bahaya. Dan ini juga sebab parti bersama boleh jadi faktor. Sebab kalau pengundi PH yang kecewa, tak mahu undi Barisan Nasional, tak mahu undi Perikatan Nasional, tapi dia beri undi protes kepada bersama, undi PH boleh mengecil. Bila undi PH mengecil, siapa yang untung? Bergantung pada kawasan. Ada tempat BN untung. Ada tempat PN, Perikatan Nasional untung. Ada tempat calon lain boleh kacau. Tapi kesan dia tetap sama. Undi pecah. Dan bila undi pecah, keputusan jadi susah dijangka. Sebab tu,
PRN Johor ini menarik bukan sebab kita tak tahu siapa parti yang besar. Kita tahu Barisan Nasional besar, PH ada base, PN ada isu nasional, bersama masuk dengan naratif baru. Tapi apa yang kita tak tahu ialah siapa sebenarnya akan keluar mengundi. Ceramah dekat pentas ceramah boleh nampak meriah. Poster boleh nampak banyak. Komen boleh nampak garang. Tapi hari mengundi, cerita dia lain. Macam kawan yang ajak main futsal lah. Kawan-kawan kita lelaki yang ajak main futsal, main pickleball. Dalam WhatsApp dia lah paling semangat. Bro, on bro. On. Confirm. Sampai hari kejadian, dia reply kat kita apa? Sorry lah bro, tertidur lah bro. Sama dengan politik. Yang on belum tentu sampai. Satu benda lagi, parti-parti pun jangan terlalu syok sendiri. Bila ceramah ramai, dia rasa dia dah menang. Bila video dia viral, dia rasa, oh dia dah menang ni. Bila komen penuh, dia rasa dia dah boleh menang terus. Survey dalaman cantik, boleh menang ni. Tapi politik ni banyak perangkap. Kadang-kadang orang datang ceramah sebab nak tengok suasana. Kadang-kadang orang tengok video sebab tajuk kontroversi tu, tajuk dia main peranan. Ya? Orang komen sebab nak bergaduh. Kadang-kadang orang like tu bukan sebab dia suka kita pun. Sebab gambar, sebab calon nampak handsome, cantik. Itu semua belum tentu undi kita. Jadi undi ni benda lain. Undi ni perlu tindakan. Seperti kita cakap tadi. Tindakannya apa? 11 Julai bangun, keluar, beratur, pangkah. Sebab yang kelakar dalam politik ni, semua orang suka cakap rakyat bersama kita. Tapi bila hari mengundi, baru tahu rakyat tu tak bersama dengan kita. Jadi, sampai mana? Bersama di hati saja? Atau bersama di komen? Ataupun bersama di TikTok? Atau bersama sampai ke pusat mengundi? Yang sampai kat mengundi itu yang penting. Sebab politik ni bukan pertandingan siapa paling ramai penyokong senyap. 15 penyokong penyokong itu 15 kursi tadi Penyokong senyap yang tak keluar mengundi ni, senyap dah sampai habis. Undi tak masuk. Kesan tak ada. Yang tinggal cuma penyesalan. Jangan menyesal rakyat Johor. Dan jangan lepas tu nanti nak salahkan orang lain pula. Awak salahkan cuaca, awak salahkan calon, awak salahkan parti, awak salahkan strategi, salahkan algoritma. Kadang-kadang bukan algoritma itu yang kalah. Penyokong sendiri yang malas bangun. Jadi PRN Johor kali ini, pada hemat saya, bukan sekadar pertandingan Barisan Nasional lawan PH, ataupun lawan PN lawan bersama. Ini juga antara jentera dengan mood. Antara penyokong tega dengan pengundi dingin. Antara pengundi atas pagar dengan pengundi atas bantal. Antara gelombang biru ataupun gelombang bantal. Yang kita tengah borak santai tadi. Ataupun antara politik online dengan realiti peti undi. Barisan Nasional boleh cakap gelombang biru. PH boleh cakap kestabilan. PN boleh cakap perubahan. Bersama boleh cakap politik baru. Tapi semua itu tak bermakna kalau pengundi sendiri tidur di hari mengundi. Sebab dalam pilihan raya, parti tak boleh kalah. Sebab kadang-kadang parti kalah ni sebab penyokong sendiri. Dia rasa undi dia tak penting. Lepas tu bila keputusan keluar, semua terkejut. Padahal yang patut terkejut bukan parti. Yang patut terkejut ialah alam phone dia. Yang dari pagi dah berjerit-jerit tet. Tapi tuan dia tak bangun-bangun. Dia layan tidur. Biasanya budak-budak muda dia lah Gen Z ni. Bila hari mengundi nanti, semua slogan akan diuji. Semua poster akan diuji. Semua ceramah akan diuji. Semua video viral akan diuji. Dan yang paling penting,
Semua penyokong pasti akan diuji. Keluar atau tidak, itu saja. Dalam politik, kita boleh sembang panjang. Sangat boleh sembang. Kadang 3-4 pagi. Boleh buat podcast, boleh buat thread, boleh buat video-video, boleh gaduh-gaduh dalam komen-komen sampai keyboard dihempaskannya. Tapi akhirnya demokrasi ini simple. Simple. Bangun, pergi mengundi, pangkah, balik dan tunggu keputusan. Kalau penyokong sendiri tak keluar, jangan salahkan gelombang. Betul, kalau penyokong tak keluar, jangan salahkan gelombang. Jangan salahkan cuaca. Jangan salahkan poster. Jangan salahkan pula algoritma media sosial itu. Kadang-kadang yang paling bahaya dalam pilihan raya bukan musuh di luar. Yang paling bahaya penyokong sendiri yang rasa undi dia tak penting. Jadi pilihan raya Johor kali ini, soalan dia mudah saja. Ini betul-betul gelombang biru ataupun gelombang bantal? Tanya sendiri. Jawab sendiri lah. Dan parti mana yang paling koyak atau pengundi dia yang sendiri tak keluar? Apa yang saya bincang itu untuk anda semua fikir, terutama parti-parti yang ada yang bertanding. Untuk kali ini, kalau anda setuju, komen. Kalau tak setuju pun, komen. Tapi komenlah elok-elok. Janganlah marah-marah. Jangan sampai lepas PRN, keyboard pun minta undi post. Jangan lupa terus bersama dengan saya, subscribe Konti Sejangat. Kita sembang politik secara santai, tapi poin mesti sampai. InsyaAllah jumpa lagi. Saya Mizan Ali Makno. Saya tinggalkan anda. Jangan lupa keluar mengundi untuk semua rakyat negeri Johor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.